Selamat datang ke Selayang, ke Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Apabila dua pasukan dari Lembah Kelang, Polis Diraja Malaysia di dasar Liga Selangor yang ingin mengejar semula tempat dan juga kelompok 3 teratas. Mereka 5 mata di belakang Kuching City dan juga KL City, dan malam ini malam yang terbaik untuk mereka cuba merapatkan lagi jurang itu untuk PDRM pada musim ini. Tapi pergerakan pertama menarik dari Faisal. Satu antaranya terlalu tinggi dengan kaki bukan dominan, tetapi beliau sudah pun melakukan pergerakan pertama dan ada idea menarik. Lepas satu, reset ke belakang semula buat Syahid Bashar yang memilih untuk mencuba sendiri apabila menyadari ada banyak ruang di depan. Tapi ini bijak liner Fazli buat Faisal yang mengantar dan Gregor Moraes. Minit ke-20 dan jaringan ke-20 dalam kesemua kejohanan buat Gregor Moraes. Sememangnya seorang penyerang sejati, dan beliau membuktikannya bersama Gergasi Merah. 20 untuk musim ini. Setelah hantaran cantik dari Faisal Halim, lencongan itu sukar untuk dicapai oleh sesiapa. Dan sekali lagi sukar untuk PDRM keluar dari kawasan mereka. Dan Alvin Fortes mengenai tiang. Tapi sekali lagi Ifwat tertewas. 3 peluang dalam tempoh singkat, kita boleh katakan. Syahid Bashar ke udara. Tadukan keluar Alif Nakwidin. Syahid Bashar ingin menghayun, tapi tak menjadi. Peluang gerakan balas. 2 minit tambahan masa di babak pertama. Hantaran baik Imran Samsul. Serangan balas yang hampir membawa hasil. Tiara Nora Wabde, Alvin Fortes mengantar baik Gregor sekali lagi. Dan akhirnya ada gandaan buat Selangor. Ada gandaan juga buat Gregor. Dan setelah banyak kali mengetuk pintu, akhirnya ada sedikit keselesaan untuk pelawat di Selayang. Lencongan baik. Badrul Effendi tidak perasan ada larian betul-betul selepas itu, atau apakah ada sentuhan dari Gregor ataupun tidak di sini, ataupun apakah ia terus di tangan Ifwat, tetapi Gregor akan mengambilnya. Pak Teisu, Fakhrul Azim cuba memotong. Fakhrul Azim, oh wow! Dia yang paling menyina buat PDRM dan terus memberikan sinar harapan buat PDRM. Dan satu lencongan berkualiti juga dari Fakhrul Azim. Syahid lepas di sini mengatasi beberapa pemain. Faisal Halim, Sikri naik buat kali pertama dan Nora Wabde. Yang sememangnya rindukan jaringan. Sudah lama tidak menyaksikannya. Dan akhirnya ia tiba buat bintang Jordan untuk Selangor ini. Noah Rawabdeh.
dengan jaringan pertama pada musim ini. Dan sememangnya selayaknya, walaupun yang mengenai tangan pada Effendi, Mukhairi Ajmal, Harith Haikal maukannya, tandukan keluar, Sikri membuka ke sebelah kanan, Musawi, pengadil sudah meletakkan whistle di dalam mulutnya. Nah, itu adalah gerakan terakhir. 3 gol, 3 mata. Jaringan berganda dari Gregor Moraes. Dan kemudiannya satu lagi. 1 gol setelah lebih 17 bulan daripada Nur Al-Rawabdeh untuk mengesahkan 3 mata setelah PDRM pada satu ketika merapatkan jurang kepada hanya 1 menerusi jaringan cantik Fakhrul Azim. Tetapi beberapa peluang untuk kedua-dua pasukan dengan tiada lagi tambahan jaringan, tetapi Selangor dengan 4 kemenangan berturut-turut dalam saingan Liga Super untuk musim ini. Dari Taman Aksi di Selayang, PDRM 1, Selangor 3.